Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, ni saya nak tunjukkan satu tutorial ringkas lah. Macam mana anda nak pastikan kepala lengan anda ni dia nampak lebih cantik dan terletak lah. Okay, ada yang cakap pada saya, saya tanya, berapa kepala lengan yang mereka gunakan. Ada yang cakap pakai 4,5, 5. Okay, untuk cara yang kami ajar kepada peserta-peserta kami, untuk dapatkan kepala lengan ni kami tak tetapkan. Kami tak tetap. Jadinya kami tak guna 4 ke 5 ke, kami tak guna macam tu. Dia akan hasil daripada gabungan ketiak dengan lengan. Okey, sebagai contoh macam ni. Kenapa kami tak tetapkan? Jadi saya akan tunjukkan dia. Contohlah, saya tunjuk 3 saiz supaya anda boleh nampak kenapa kepala lengan tu kami tak tetapkan. Okey, contoh kita gunakan saiz yang saya kecil dulu. Okey, contoh lengan dia 10 inci. Okey, kita pakai lengan dia 10 inci. Ni saya pakai warna hitam, 10 inci. Untuk menghasilkan baju 10 inci macam ni, orang yang kecil, kebiasaan kami menggunakan perbezaan di antara ketiak dengan lengan tu adalah 4 atau 5. Kami suka guna yang tu sebab ni saya nak tunjukkan kenapa kami guna 4 atau 5. Okey, sekarang ni lengan dia adalah 10. Jadi ketiak dia sekali dengan kelonggaran jadi 14. So kita kena bentukkan bentuk piramid dulu kan untuk kepala lengan ni. Jadi kalau 14 bahagi dengan 14 bahagi dengan 2, 7. Ni formula ketiak. Ketiak bahagi dengan 2, tolak suku. 7 tolak suku bermaksud 6 inci 3/4. Letak kat sini 9 inci 3/4. So, inilah kejadian kepala lengan untuk saiz ketiak 14. Nampak tak? So, kedudukan dia lebih kurang 4 inci setengah dekat sini. So, dia rendah. Jadi, sesuai lah dengan badan si pemakai ni. Okey, contoh. Ni satu. Contohlah pula, kalau kita gunakan lengan 14 kat sini. 7, 14. Okey, 14. Perbezaan dia 4 juga. Contoh 14, ketiak 18. Kita beza 4 juga. Okey, ketiak dia 4, 18. Jadi formula ketiak bahagi 2 tolak dengan suku. Jadi kalau ketiak dia 18 bahagi dengan 2, 9 tolak suku 8 inci 3/4. Anda tengok, bila kita tanda 8 inci 3/4, anda nampak tak? Dia punya ketinggian ni makin meningkat. Nampak? Walaupun perbezaan di antara ketiak dengan lengan tadi sama 4 inci juga. Okey. Nampak? Dia mula meningkat. So yang ni tadi 4,5. Yang ni dah jadi 5 inci suku. Lagi besar kan tu, walaupun beza 4 atau 5, lagi tinggi kepala lengan yang terjadi. Okey, contoh. Saya ambil contoh. Katakanlah orang ni besar. Ketiak dia lengan dia 17. Ketiak dia dalam 21. Okey, ni 17. So bermaksud sini 8 inci setengah. Sini 8 inci setengah. Sini. So 21 lah. So berbeza dia, ketiak dengan lengan, still juga 4. Contoh, 17, 21. Bila 21, bahagi dengan 2, 10 inci setengah. Tolak suku, 10 inci suku. Anda tengok, makin lama makin tinggi dia punya kejadian kepala lengan ni. Nampak? Dia makin meninggi. Jadi kalau kita tengok kepada kejadian kepala lengan ni, kepala lengan sebelum kita lukis ni, dia nampak konsisten lah. Dengan warna yang kecil, tinggi dia macam ni. Kalau besar macam ni, tinggi dia macam ni. Kalau besar lagi, tinggi dia macam ni. So, dia nampak cantik dengan badan si pemakai dan dia nampak selesa.